Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kami akan membincangkan tentang application of ordinary differential equations in engineering. Uh, ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Muhammad Alif Amri bin Abdullah, saya Muhammad Hazib bin Muhammad Habib Saini, dan Muhammad Adam Zikri bin Muhammad Roman, dan lecturer Puan Hazwani binti Bacok. Okay. Untuk konten slide korang, first kita akan menerangkan tentang introduction, example of application ODE, solution question dan solution, discussion, conclusion, reference dan Q&A. Untuk introduction, untuk definisi, an ordinary differential equation involve derivative of a function with respect to a single independent variable. Kita ada beri dia punya general form, iaitu dy dx sama dengan f kurungan x, y tutup kurungan. So jenis-jenisnya adalah first order, second order dan linear vs non-linear. Okay, seterusnya kita akan masuk. Okay, next we move to example of application of ODE in engineering. One of the example is mass spring damper system. The mass spring damper system is normally considered a basic mechanical model in describing the dynamics of object with storing a resistive force. It is basically a mass connected to a spring and a damper. The spring will generate force on displacement proportional to the amount of displacement, and the damper will provide resistance proportional to velocity. Is it widely applied in engineering fields such as automotive suspension, design vibration isolation, and structural dynamics, and offering a simple yet powerful framework for analyzing real-world motion and stability? Is it a mechanical model consisting of first mass represent an object with mass with move back and forth. Spring provide a restoring force proportional to displacement. Damper provides a resistive force proportional to velocity, and as an external force optional could be a pushing or pulling force acting on the mass. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Amri bin Abdullah sebagai presenter kedua bagi pembentangan kita pada hari ini. Okey, seterusnya, the system is governed by a second order ordinary differential equation and serve as a key model in understanding vibration, oscillation and damping in mechanical system. Okey, sebagai apa yang kita tahu, untuk soalan yang kita orang tengah present sekarang ni adalah berkaitan dengan ODE. Jadi solution yang kami pilih adalah berkaitan dengan mechanical, iaitu tentang spring. Apabila sesuatu beban diletakkan di atas spring tu akan compress, iaitu memampatkan diri dia sendiri dengan mempunyai tenaga. Tenaga itu akan dilepaskan oleh spring, mengekalkan spring dalam keadaan asal, dan tenaga yang dihasilkan oleh spring tu akan menolak semula beban ke atas. So itulah yang kami akan cerita dan kami akan kira dalam dalam slide kami ni. Okay, so untuk equation yang kami akan gunakan, iaitu kami akan gunakan second ODE equation, iaitu kami menggunakan M untuk acceleration, C untuk velocity, K untuk displacement of the mass from equilibrium position, sama dengan F, iaitu external force acting to the system. Ini semua adalah berkaitan dengan T, iaitu times. So berbalik kepada soalan. So, okay, soalan yang saya pakai adalah 2 kilo mass is attached to a spring and damper. The spring constant is K equal to 18 Newton meter, power of -1, and the damper coefficient is C equals to 4 Newton per time and per meter. Initially the mass is displaced 0.1 from equilibrium and released from rest. Model the system with an ODE and solve the displacement x in bracket t as a function of time. So soalan ini menyatakan bahawa 2 kilo berat diletakkan di atas spring, di mana pemalas spring tu adalah 18 Newton per meter dengan nilai
koefisien untuk damping adalah C equal to 4 Newton per meter per saat. Lebih kurang macam tu. So dia diletakkan pada equilibrium kedudukan asal dia adalah 0.1 dan dilepaskan pada keadaan rehat. So ini adalah solution untuk kita punya soalan tadi. So target kita adalah daripada D kuasa 2 X per DT kuasa 2, kita nak ubah dia menjadi X dalam bracket T. Kita nak cari X dalam bracketnya T tu apa. So ini adalah yang equation yang kami gunakan daripada slide yang saya dah tunjukkan tadi, iaitu kita gunakan equation M darab D kuasa 2 X per DT kuasa 2 tambah C darab DX per DT tambah KX sama dengan F. So kita mula-mula kita mesti senaraikan dulu semua maklumat yang ada daripada soalan. So kita jadikan D kuasa 2 X per DT kuasa 2 sama dengan P kuasa 2, dx per dt sama dengan P dan X sama dengan 1. Itu daripada apa yang kita telah belajar. So first step kita substitute the information dalam calculator. Kita tekan calculator. So apabila kita tekan calculator, jawapan yang keluar adalah complex root, iaitu dalam jawapan akhirnya ada I. So maksudnya kita perlu gunakan quadratic formula. So quadratic formula adalah P sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. So daripada soalan yang kita ada tadi, iaitu yang kita sudah substitutekan semua information, jadi 2P kuasa 2 tambah 4P tambah 18 sama dengan 0. Kita cari A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa, iaitu A sama dengan 2, B sama dengan 4 dan C sama dengan 18. So kita substitutekan, kita gantikan dia dalam quadratic formula. So kita akan dapat negatif 4 tambah tolak punca kuasa 4 kuasa 2 tolak 4 dalam bracket 2 dalam bracket darabkan dengan 18 bahagikan dengan 2 darabkan dengan 2. So jawapan yang kita akan dapat negatif 4 tambah tolak punca kuasa negatif 1 negatif 128 perkan dengan 4. So kita kena, untuk kita dapatkan nilai I, so kita kena keluarkan punca kuasa negatif 1. So kita punya jawapan akan jadi negatif 4 tambah tolak punca kuasa 128 darab punca kuasa negatif 1. Apabila terwujudnya punca kuasa negatif 1, so maka ia adalah I. So kita pisahkan dia pula. Dia akan jadi negatif 4 per 4 tambah tolak punca kuasa 128 per 4 darab dengan I. Sebab I itu apa? I itu adalah punca kuasa negatif 1. So negatif 4 per 4 kita boleh potong. Dia akan dapat negatif 1 tambah tolak punca kuasa 128 per 4, boleh tekan kalkulator, dia akan dapat 2 darab punca kuasa 2I. So alfa kita adalah negatif 1 dan beta kita pula adalah 2 punca kuasa 2. So kita substitutekan dia pula dalam general equation yang kita belajar, iaitu complex root punya equation itu sendiri, iaitu xt sama dengan E kuasa negatif T dalam bracket A cos 2 punca kuasa 2 T tambah B sin 2 punca kuasa 2 T tutup bracket. So itu adalah kita punya step yang pertama. So untuk step yang kedua adalah untuk kita cari, so daripada equation tadi kita nak cari nilai A dan kita nak cari nilai B. So first step kita nak cari nilai A. To find A, kita kena gantikan T menjadi sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab dia initial condition, iaitu pada keadaan asal dia. Asal dia adalah kosong. So kita masukkan dalam formula tadi. So X dalam bracket kosong
tutup bracket sama dengan E eksponen kuasa negatif kosong dalam bracket A cos 2 punca kuasa 2 dalam bracket yang T tadi. So kita tukar dia menjadi kosong tambah B sin 2 punca kuasa 2 darabkan dengan kosong. So bila X dalam bracket dia sama dengan kosong, berpandukan kita punya soalan tadi, dia ada nyatakan equilibrium dia adalah 0.1. So X dalam bracket T tu dia akan jadi kosong. So dia akan adalah sama dengan 0.1. So kita just gantikan je menjadi 0.1 sama dengan, tekan kalkulator, E kuasa negatif kosong akan dapat 1. Dan yang belakang tu semua boleh tekan kalkulator. Cos 2 punca kuasa 2 dalam bracket kosong akan dapat 1. Sin 2 punca kuasa 2 dalam bracket kosong akan dapat kosong. So A darab 1 akan dapat A. So B darab kosong akan dapat kosong. So maka terhapus. So kita akan tinggal A. So 1 darab A dia akan dapat A lah. So A sama dengan 0.1. So kita dah dapat nilai A. So sekarang bila dah dapat nilai A, kita cari pula nilai B. So untuk cari nilai B, first equation tadi kita kena differentiate dia berpandukan T. Daripada X tu kita differentiatekan dia kepada T. So daripada equation X T sama dengan E kuasa negatif T dalam bracket A cos 2 punca kuasa 2 T tambah B sin 2 punca kuasa 2 T tutup bracket, kita differentiatekan dia kepada T. So tapi sebab dia ada dua function yang berbeza, jadi kita kena gunakan product rule. Jadi yang first equation untuk first function kita jadikan dia U, dan next function yang dalam bracket kita jadikan V. Sebab apa yang kita belajar daripada product rule adalah UV kan. So U datang dulu baru V. So U sama dengan E kuasa negatif T. Differentiatekan berdasarkan T. Jadi du per dt sama dengan negatif E kuasa negatif T. So itu untuk du kita dah dapat. Du per dt. So sekarang untuk V pula. V dalam bracket. V sama dengan A cos 2 punca kuasa 2 T tambah B sin 2 punca kuasa 2 T. So kita nak differentiatekan ni pula berdasarkan T. So dV over dt sama dengan negatif 2 punca kuasa 2 A sin 2 punca kuasa 2 T tambah 2 punca kuasa 2 B cos 2 punca kuasa 2 T. Macam mana kita dapat itu? Sebab cos differentiate akan dapat sin. Differentiate 2 negatif 2 punca kuasa 2 T akan dapat 2 punca kuasa 2T. Kita darabkan dengan negatif, dia akan dapat negatif 2 punca kuasa 2 A sin dalam bracket 2 punca kuasa 2T. Seperti yang sin pula, sin kita differentiate akan dapat cos. Differentiate 2 punca kuasa 2T akan dapat 2 punca kuasa 2. So kita dah dapat dV over dt. So kita masukkan dalam equation dx over dt sama dengan U darabkan dengan dV over dt tambah V darabkan dengan du over dt. So daripada apa yang kita dapat, kita just gantikan je tempat U kat mana, V kat mana, dan kita akan dapat E sama dengan E kuasa negatif T dalam bracket negatif 2 punca kuasa 2 A sin 2 punca kuasa 2 T tambah 2 punca kuasa 2 B cos 2 punca kuasa 2 T dalam bracket tolak E kuasa negatif T dalam bracket A cos 2 punca kuasa 2 T tambah B sin 2 punca kuasa 2 T tutup bracket. Ini adalah untuk differentiate X kepada T. So solution seterusnya adalah, yang terakhir, step yang terakhir sekali adalah untuk cari B. Selepas kita dah dapat dx over dt, baru kita boleh cari B. Sebab dekat dx over dt sama dengan kosong. Tapi tadi kita tak ada dx over dt daripada soalan asal. So sekarang daripada equation yang solution yang tadi, kita dah dapat dx over dt sama dengan E power T dalam bracket negatif 2 punca kuasa 2 A sin 2 punca kuasa 2 T tambah
2 punca kuasa 2 B cos 2 punca kuasa 2 T tutup bracket negatif E kuasa negatif T dalam bracket A cos 2 punca kuasa 2 T tambah B sin 2 punca kuasa 2 T tutup bracket. So kita gantikan semua maklumat yang kita ada. Kita gantikan dx over dt sama dengan kosong, A sama dengan 0.1 dan T kita adalah nilai kosong sebab dia initial condition. So kita gantikan semua maklumat yang kita ada, dx sama dengan dx over dt sama dengan kosong. So kita akan dapat kosong sama dengan 1 sebab E kuasa negatif kosong, kita tekan kalkulator dapat 1. So darabkan dengan negatif 2 punca kuasa 2 A sin 2 punca kuasa 2 kosong, kita tekan kalkulator kita akan dapat A darabkan dengan kosong. Sebab tekan kalkulator semua dapat kosong. So berpindah kepada operasi seterusnya iaitu 2 punca kuasa 2 B cos 2 punca kuasa 2 kosong. Kosong tu adalah T. Kita tekan kalkulator dapat balik B darabkan dengan 2 punca kuasa 2. So pergi kepada next negatif E kuasa negatif kosong dapat negatif 1. So A cos 2 punca kuasa 2 kosong, kita akan dapat A sama A darab dengan 1. Manakala B sin 2 punca kuasa 2 kosong, kita akan dapat B dalam bracket kosong. So yang mana kita nak hapuskan adalah yang mana darab dengan kosong semua terhapus. So A darab kosong terhapus. So B darab 2 punca kuasa 2 dapat 2 punca kuasa 2 B. Tolakkan dengan 1 dalam bracket A darabkan dengan 1 akan dapat A. So B darab dengan kosong dapat kosong. So kosong sama dengan 2 punca kuasa 2 B tolak A. So A tu kita akan gantikan dengan nilai 0.1 sebab kita dah cari, kita dapat nilai A sama dengan 0.1. So kita gantikan 0.1, simbol negatif pindah ke depan akan dapat positif. So dapat positif 0.1 sama dengan 2 punca kuasa 2 B. So B adalah darab. B adalah darab dengan 2 punca kuasa 2. 2 punca kuasa 2 pindah sebelah dia akan jadi bahagi. So 0.1 bahagi dengan 2 punca kuasa 2 sama dengan B. So kita akan dapat B sama dengan 0.035. So last sekali untuk cari XT, X dalam bracket T sama dengan E berapa-berapa. So kita gantikan nilai A apa, nilai B berapa. Itulah jawapan akhirnya iaitu X dalam bracket T sama dengan E kuasa negatif T dalam bracket 0.1 itu adalah A sin 2 punca kuasa 2 T tambah 0.035 itu adalah B dan cos 2 punca kuasa 2 T tutup bracket. So itu adalah jawapan untuk X dalam bracket T. So itu adalah jawapan bagi soalan yang kita ajukan tadi. So, next. Baiklah, saya Muhammad Adam Zikri bin Muhammad Lokman Hakim, nombor matriks 33FTV 24F1029 akan meneruskan presentation ini di bahagian discussion. Jadi mari kita bincangkan tentang the mass spring damper system. The mass spring damper system shows how second order ordinary differential equations model physical phenomena relating to motion and forces. Dalam pembincangan ini, sistem ini adalah sangat baik tentang bagaimana persamaan second order ordinary differential dapat digunakan untuk dalam keadaan fenomena fizikal yang sebenar yang melibatkan gerakan dan daya. Dalam kes ini, kita dapat menganalisis pergerakan jisim yang seberat 2 kg disambungkan pada spring dan peredam. Susunan ini sentiasa digunakan di dalam sektor kejuruteraan mekanikal dan awam. Dan selepas itu dengan menterjemah nilai jisim
peredam dan pemalas spring ke dalam bentuk matematik, kita dapat membina satu persamaan perbezaan second order differential yang mewakili bagaimana sistem ini bergerak mengikut masa dan juga sistem. Dengan menyelesaikan persamaan ini akan menunjukkan bagaimana jisim yang seberat 2 kg itu berayun dan akhirnya kembali ke kedudukan yang seimbang, terutamanya yang disebabkan oleh kesan peredam yang mengurangkan getaran pada objek tersebut. Jadi ini adalah beberapa aplikasi di mana second order differential dan the mass spring damper system sangat penting digunakan. Yang pertama adalah sistem suspension creator, di mana suspension ini sangat penting bagi memastikan pemandu dan orang di dalamnya dapat meneruskan perjalanan dengan selesa dan stabil. Yang kedua adalah bangunan yang dapat menahan gempa bumi. Ini adalah terdapat di beberapa buah negara yang sentiasa berlaku gempa bumi, terutamanya Jepun. Mereka menggunakan sistem suspension pada bangunan supaya dapat menyerap kejutan dan juga daya yang disebabkan oleh gempa bumi tersebut. Dan yang terakhir adalah mesin yang berketepatan tinggi, di mana kawalan pergerakan adalah sangat penting supaya memastikan keselamatan dan keberkesanan pada mesin itu. Baiklah, seterusnya saya akan beralih ke bahagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, presentation ini menunjukkan betapa pentingnya persamaan perbezaan dalam bidang kejuruteraan. Ia sering muncul dalam model matematik sistem dinamik. Dalam contoh, kita dapat melihat bagaimana pergerakan sistem jisim, spring, peredam ataupun the mass spring damper system boleh diterangkan menggunakan persamaan perbezaan a second order differential yang mengambil kira daya pemulih dan daya rintangan. Dengan memahami dan menyelesaikan persamaan seperti ini, sangat penting untuk meramal bagaimana sistem akan bertindak, dan ianya akan meningkatkan reka bentuk dan menaikkan prestasi dalam pelbagai kegunaan kejuruteraan. Presentation ini menunjukkan kaitan yang kuat antara teori matematik dan aplikasi dunia sebenar dalam bidang kejuruteraan. Pengetahuan seperti ini sangatlah penting untuk mereka bentuk sistem yang bukan sahaja berfungsi tetapi juga selamat dan cekap. Dan yang terakhir, ini adalah rujukan dan dapatan yang kami dapat. Anda boleh baca ketiga-tiganya. Baiklah, terima kasih kerana mendengar presentation kami. Semoga presentation kami ini bermanfaat kepada semua yang mendengar dan melihat. Okay, terima kasih.